lagi. Tapi soalan saya mengenai kenaikan harga yang penting untuk rakyat. Nanti saya sambung Menteri, lagi. Sambung lepas tu saya tanya. Tadi saya sebutkan tadi pasal akta-akta dan sebagainya. Akta berkenaan ini sebenarnya memperuntukkan kaedah-kaedah penentuan harga akhir bagi sesuatu barangan atau caj perkhidmatan dengan mengambil kira elemen-elemen pertindihan cukai yang sepatutnya dikeluarkan sebelum menetapkan harga kepada pengguna. Bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan yang ditetapkan, pengenaan denda dan penalti yang lebih berat akan dikenakan di mana bagi orang perseorangan ialah denda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara bagi kesalahan pertama dan RM250,000 atau 5 tahun penjara bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Bagi pertubuhan perbadanan atau syarikat pula, dikenakan denda RM500,000 bagi kesalahan pertama dan RM1 juta bagi kesalahan kedua dan berikutnya. Terlebih Pandan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya pasti kita semua sedia maklum bahawa undang-undang ini sudah sedia ada untuk mengawal harga. Daripada pengalaman negara-negara lain yang melaksanakan GST, contohnya Australia, apabila dilaksanakan sahaja dalam 1 atau 2 tahun pertama, memang akan berlaku kenaikan harga, inflasi. Kerana semua peniaga syarikat yang terpaksa menanggung belanja untuk melaksanakan sistem GST, maka harga akan dinaikkan. Jadi soalan saya kepada Menteri, selama ini dengan undang-undang sedia ada yang kita dah ada lama pun, kita tidak berjaya pun mengawal masalah kenaikan harga, terutamanya pada ketika musim perayaan contohnya. Yang Berhormat Menteri ada masalah mengenai kekurangan ayam. Harga ayam naik. Setiap kali ada perayaan, kita ada masalah. Bagaimana dengan undang-undang yang ada ini, kita nak pastikan bahawa apabila semua peniaga terpaksa menaikkan harga untuk menyerap kos melaksanakan GST ini, dalam keadaan ini macam mana kerajaan nak pastikan rakyat tidak terbeban dengan harga yang sudah tentu akan naik. Kerana sudah tentu, kalau dalam keadaan musim perayaan yang singkat sahaja pun harga telah naik dan kementerian tak boleh kawal, apatah lagi apabila seluruh ekonomi kita akan naikkan harga akibat pelaksanaan GST. Terima kasih Yang Berhormat Pandan. Soalannya berkenaan dengan kenaikan harga. Sebenarnya dalam keadaan-keadaan tertentu, kadang-kadang kita tak dapat nak lari daripada keadaan bahawa ada setengah-setengah pihak peniaga tadi mengambil kesempatan daripada GST itu tadi, ya. Jadi ataupun daripada yang hari ini pun dia akan mengambil kesempatan. Naik subsidi gula turun, dia naikkan. Ataupun minyak tak ada, naikkan harga. Jadi bagi kita, kalau kita melihat bahawa kenaikan harga itu diambil semata-mata kerana memikirkan kepentingan diri mereka, keuntungan mereka, dengan akta yang sedia ada, kita akan mengambil tindakan. Dan apa yang saya cakapkan ini bukan omong kosong. Kita telah mengadakan beberapa rampasan, beberapa pemeriksaan, beberapa tindakan-tindakan yang kita ambil. Saya cukup maklumat daripada sini. Kalau Yang Berhormat Pandan berminat tentang apa yang telah kita buat, nak memastikan ini. Sebab dalam konteks yang sebegini, saya nak melihat. Kalau kita bercakap, kita pentingkan rakyat, kita pentingkan pengguna. Jadi mereka juga mesti ada, peniaga juga mesti ada semangat tersebut, iaitu nak meletakkan rakyat didahulukan. Sebab itu dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang kita buat ini, Alhamdulillah daripada pemeriksaan ini, kita bukan saja terdapat merampas barang-barang yang mereka naikkan harga ataupun yang menyurutkan harga dia. So oleh kerana itu, Yang Berhormat Pandan, beginilah dah keadaan kementerian kita. Kalau kita dapat aduan yang begitu tepat, kita akan ambil tindakan. Dan ada statistik yang ada pada saya ini. Nak bagi jawapan Yang Berhormat. Terima kasih. Satu je lagi Yang Berhormat Menteri. Saya rasa ada dua, keadaannya berbeza. Saya faham yang Berhormat Menteri sebut tadi adalah dalam keadaan sekarang sebelum pelaksanaan GST apabila peniaga mengambil kesempatan. Betul, itu ada peruntukan undang-undang. Yang saya sebut mengenai pelaksanaan GST ialah apabila peniaga yang juga rakyat seperti orang biasa
mereka terpaksa menanggung kos melaksanakan GST, beli komputer baru, bayar accountant, cetak nombor, sebab nanti invoice-nya pun kena ada nombor GST, maka semua perlu dibelanjakan. Anggaran kos setahun mungkin meningkat 15-20 ribu, paling kurang kepada peniaga yang kecil. Kos ini akan disampaikan kepada rakyat. Lagi besar syarikatnya, maka lagi tinggi kosnya. Sebab itu, mana-mana pun pelaksanaan GST akan menyaksikan inflasi kenaikan harga 5%. Bukan dia ambil kesempatan kerana dia terpaksa berbelanja lebih untuk melaksanakan GST. Soalan saya, apa tindakan kerajaan untuk membantu rakyat dan peniaga yang juga sebenarnya adalah rakyat, supaya dia tidak menghasilkan satu keadaan yang semua terbeban hasil kerana pelaksanaan GST ini. Dia berbeza dengan peniaga yang ambil kesempatan yang Menteri sebut tadi. Terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih Menteri. Satu isu yang selalu kita dengar dan kita lihat berlaku dalam negara kita ini adalah soal pemantauan kepada kenaikan harga barang. Sehingga sekarang kerajaan selalu sebut kita akan pantau. Isunya pemantauan itu tidak berlaku, dan kalaupun dilakukan dia hanya secara berkala dan tidak berterusan, kemudian terpilih dalam keadaan-keadaan tertentu, tempat-tempat tertentu. Jadi saya pada kali ini bersama dengan rakan-rakan juga nak minta jaminan daripada kerajaan itu yang pertama, sampai bila dan bagaimana bentuk mekanisme pemantauan itu dilakukan supaya jelas. Terima kasih. Terima kasih kepada yang memberikan pandangan berbeza lah. Tapi pada saya biasalah ni. Yang tiganya memberi pandangan yang menyokong pada GST, dan 5 ni pula memberi pandangan semuanya tak betul. Apa yang kita buat semuanya tak kena. So dengan menidakkan kerja-kerja, tugas-tugas, tanggungjawab yang telah kita laksanakan selama kini. Apa yang penting tadi adalah pemahaman kepada rakyat. Kalau pembangkang sendiri hari ini melihat ini sesuatu yang mereka tidak menyetujui, angka ini jugalah, perkara ini jugalah yang akan dibawa ke bawah. Oleh kerana itu, pihak kementerian bersama dengan Kementerian Keuangan, bersama dengan Jabatan Kastam, kita akan mengadakan advokasi, penerangan kepada rakyat. Sebab pelaksanaannya akan bermula April 2015. Maknanya ada masa bagi mereka untuk membuat pengubahsuaian dan sebagainya. Oleh kerana itu, penerangan ini penting. Sebab bukan saja dari segi pihak pembangkang tadi menafikan tindakan-tindakan kita, tapi on record. Macam saya sebutkan tadi, saya boleh berikan rekod dia. Berapa? Dalam semua negeri. Negeri pembangkang ke, negeri BN ke, kita mau ambil tindakan. Tak kira Putrajaya ke dan sebagainya. Malahan ketegasan penguatkuasaan kita jelas. Waktu diumumkan berkenaan dengan subsidi gula tempoh hari malam yang sama berlaku orang menyuruh gula tu tadi. Nak keuntungan banyak. Oleh kerana itu, kita dapat maklumat ini, kita ambil tindakan dan mereka telah dibawa ke pengadilan dan dikenakan hukuman. Jadi nak menunjukkan kepada Yang Berhormat bagaimana tegasnya kita. Dengan ada maklumat begitu, kita dapat menangani segala-segala masalah yang Yang Berhormat timbulkan tadi. Apa yang penting pada saya ialah kerjasama daripada pembangkang juga, bahawa kita ni lambat melaksanakan GST. Ya, 160 buah negara di dunia dah mengamalkan ini. Kita nak mengamalkan ini pun mendapat tentangan daripada ahli Yang Berhormat. Oleh kerana itu, pemahaman yang sebeginilah yang saya harapkan dapat dimaklumkan kepada rakyat. Tuan Yang Pertua, di samping penguatkuasaan undang-undang, Kementerian juga akan mewujudkan satu bank data bagi menyimpan data harga barangan sebelum pelaksanaan GST yang akan digunakan sebagai asas kepada penentuan kadar keuntungan yang boleh dianggap munasabah. Maklumat data harga ini akan digunakan bagi menetapkan mekanisme pencatutan di bawah Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan 2011. Pada masa yang sama, pemantauan dan pemeriksaan yang saya sebut tadi oleh pegawai-pegawai kementerian ke atas semua peringkat perniagaan juga akan dilakukan secara berterusan. Satu jawatankuasa induk GST telah ditubuhkan di peringkat kementerian yang disertai oleh Wakil Kementerian Keuangan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk merangka dan melaksanakan langkah-langkah persediaan bagi pelaksanaan GST. Kita tak terburu-buru dah ditubuhkan jawatankuasa ini.
Fungsi jawatankuasa ini adalah untuk melihat secara keseluruhan aspek perundangan, penguatkuasaan, advokasi, data harga, latihan dan sebagainya. Dengan adanya usaha-usaha ini, Kementerian yakin ia mampu meminimalkan kesan negatif pelaksanaan GST kepada harga barang dan perkhidmatan. Kementerian percaya melalui pelaksanaan GST, ianya akan memberi impak positif kepada sistem percukaian negara. Itu berkenaan dengan GST. Tuan Yang Dipertua, isu kedua ialah berkenaan dengan, saya tutup yang ini dulu lah. Kita dah banyak ruang bagi para pembangkang untuk mengukuhkan pandangan, cadangan dan sebagainya. Cadangan tak ada, semua tak kena. Saya ada cadangan. Kita pandang, kita boleh berbincang-bincang di luar. Ada cadangan. Sebab saya ada dua isu lagi yang saya nak ketengahkan. Sebagaimana yang ditimbulkan oleh rakan-rakan kita yang lain. Iaitu rasionalisasi subsidi gula. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyentuh isu pemansuhan subsidi gula yang dibangkit oleh Yang Berhormat Johor Bahru, Yang Berhormat Gombak dan Yang Berhormat Lanang. Kerajaan telah mengumumkan pemansuhan subsidi gula sebanyak 34 sen mulai 26 Oktober 2013. Justru itu, harga maksimum runcit gula pada ketiga ini ialah RM2.84 sekilogram. Namun demikian, gula masih lagi merupakan barang kawalan dan harganya masih dikawal oleh kerajaan. Ini bermakna peniaga tidak boleh sewenang-wenangnya menjual gula melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tindakan boleh diambil. Sekiranya terdapat peniaga yang ingkar, semua pejabat PDNK negeri dan cawangan telah diarahkan membuat pemeriksaan di seluruh negara ke atas restoran dan kedai-kedai makan bagi memastikan ketetapan ini dipatuhi. Tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bagi kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Berikutan pemansuhan subsidi gula juga, mulai 26 Oktober 2013 yang lalu, kerajaan telah dapat menjimatkan perbelanjaan sebanyak 64.02 juta daripada peruntukan subsidi gula pada tahun 2013 sebanyak 350.2 juta. Manakala bagi tahun 2014, penjimatan adalah sebanyak 324.45 juta ringgit. Dengan ini, secara keseluruhannya, kerajaan dapat menjimatkan sebanyak 388.47 juta ringgit yang boleh digunakan untuk program-program pembangunan negara. Ya, nak bagi jalan Yang Hormat? Bolehlah. Pasal gula, pasal gula pula. Pandan yang sebelum dulu tak ada pernah pun bercakap soal ini. Hari ini dia ambil kesempatan. Saya pergi haji. Ya? Sebab saya pergi haji. Sebab tu saya nak call Alhamdulillah. Selamat kembali. Saya tak ada yang lepas. Saya doakan jadi haji mabrur. Boleh tanya? Boleh. Ya, pasal gula ni Menteri, satu perkara yang saya rasa ramai tertanya-tanya, bukan saja dalam parlimen tetapi di luar, bagaimanakah harga gula di pasaran di Malaysia ini yang dikawal oleh kerajaan, seperti yang Menteri sebut, jauh lebih tinggi daripada harga gula di seluruh tempat lain di dunia. Pada kala harga pasaran gula di dunia lebih rendah, ada setengah negara sampai RM1.40 1 kilogram, tetapi di Malaysia dengan kawalan dengan subsidinya menjadi RM2.85. Saya minta Menteri tolong jelaskan sebab saya pun tak faham sampai ke hari ini dan kita nak bantu Menteri turun perjelaskan kepada rakyat macam mana Malaysia yang dapat subsidi ini harga gulanya lebih tinggi daripada harga pasaran dunia. Orang lain bayar rendah, kita je saja yang bayar tinggi. Minta Menteri jelaskan secara terperinci satu-satu. Saya Yang Berhormat Pandan bagi saya masa sikitlah untuk menjawab tu sebab dia ada hubung kaitnya dengan soal perkiraan yang telah dibuat oleh Kementerian Keuangan. Jadi untuk tujuan ini saya akan balik kepada Yang Berhormat Pandan, khusus kepada Yang Berhormat Pandan untuk saya kemukakan ini cara dia yang kita buat dulu. Bila dia banding kepada luar negeri. Dia tak banding, dia tak sebut negara mana Yang Hormat. Dia tak sebut. Ya. Tak sebut. So tak apa, Yang Berhormat Pandan kita boleh jumpa balik.